Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Muhaimin bin Ahmad Rizwan. Saya Muhammad Nur Hafiz Aiman bin Muhammad Airi. Dan saya pula Wan Ahmad Adam bin Ahmad Nazri. Kami Dari Unit Matematik 1 PPI SMP akan menganalisis artikel yang bertajuk baiklah, mari kita teruskan dengan pengenalan ataupun gambaran awal berkaitan dengan artikel pendekatan bermain dalam pengajaran bahasa dan literasi bagi pendidikan prasekolah ini. Jadi penulis dalam artikel ini memulakan artikel dengan menegaskan bahawa pendidikan prasekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk asas perkembangan kanak-kanak, khususnya dari segi bahasa dan literasi. Jadi institusi pendidikan prasekolah ini sebenarnya sangat penting untuk mendedahkan kanak-kanak berkaitan dengan asas-asas yang mereka perlu tahu dari segi bahasa dan literasi awal. Contohnya asas-asas seperti asas nombor dan asas huruf. Jadi perkara-perkara ini mereka sepatutnya perlu tahu dalam dalam jangka masa umur mereka, kerana dengan asas ini mereka mampu menggunakan asas ini untuk membina ayat, membaca dan juga mengira ataupun membilang nombor. Jadi sebelum mereka masuk ke darjah 1, asas-asas ini perlu dimantapkan melalui pendidikan prasekolah. Jadi dalam konteks Malaysia pula, kurikulum standard prasekolah kebangsaan telah menekankan pembelajaran yang mengeratkan dan bersesuaian dengan tahap perkembangan murid. Oleh itu pendekatan bermain ini menjadi satu strategi pengajaran sesuai dan berkesan. Jadi bila kita kata menyeronokkan ini, kanak-kanak ini sebenarnya sangat inginkan keseronokan. Jadi melalui bermain ini mereka sangat pasti seronok untuk bermain. Jadi strategi bermain ini telah diterapkan dalam pembelajaran supaya mereka ini akan sentiasa gemar untuk ke prasekolah untuk menimba ilmu sambil bermain. Jadi penulis juga menjelaskan bahawa bermain ini adalah medium menjadi kanak-kanak untuk belajar, dan melalui bermain juga mereka bukan sahaja bersosial dan berekspresi, dan malah membina kemahiran berbahasa dan berfikir. Jadi lumrah seorang kanak-kanak ini mereka suka bermain. Jadi apabila mereka suka bermain, apa seharusnya kita terapkan permainan dalam pembelajaran mereka supaya mereka ini walaupun berseronok bermain tetapi mereka juga dapat mengenal asas-asas bahasa dan literasi yang perlu mereka tahu semasa umur mereka itu, dan sebelum mereka masuk ke darjah 1, asas-asas mereka sudah dimantapkan, dan supaya mudahlah nanti apabila masuk ke darjah 1 mereka dapat membaca, mengira dan sebagainya. Jadi baiklah, jadi apa itu kurikulum standard prasekolah kebangsaan ataupun KPSK ini? Jadi ia merupakan dokumen rujukan standard pendidikan prasekolah di Malaysia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh, dan ia ini diperkenalkan pada tahun 2010. Jadi KPSK ini dibina berasaskan 6 jenjang utama, iaitu komunikasi, lebih kepada kemahiran lisan dan bukan lisan. Jadi kita nak membina murid-murid ini tahu bagaimana cara bertutur dan bertutur dengan lisan secara yang berkesan. Jadi untuk kerohanian pula lebih kepada keagamaan. Jadi melentur bulu ni biarlah dia rebung. Jadi kita nak terapkan nilai keagamaan mereka ni sejak kecil lagi, supaya mereka ni dimantapkan berkenaan dengan keagamaan lah. Jadi untuk kemanusiaan pula, kita juga nak pupuk sifat empati dalam diri murid-murid, diri kanak-kanak ini, supaya mereka ini sentiasa ada sifat empati semasa mereka besar nanti. Dan untuk keterampilan diri lebih pada kemahiran diri, yang mana kanak-kanak ni sebenarnya mereka ni banyak kemahiran yang boleh diasah. Bakat-bakat mereka ini sebenarnya terpendam. Jadi kita nak mengasah bakat-bakat mereka
kerana mereka ni sebenarnya mahir dari segi banyak aspek. Jadi untuk perkembangan fizikal dan estetika pula, lebih kepada tubuh badan ni kreativiti. Jadi untuk tubuh badan ni, perkembangan mereka ini berkaitan dengan pembesaran mereka, bagaimana pemakanan mereka ini berkhasiat atau tidak. Untuk kreativiti pula lebih kepada hasil kerja yang kreatif. Kita nak tengok bahawasanya kanak-kanak ini kreatif atau tidak. Jadi kita nak pupuk kreatif itu supaya mereka ini lebih bijak untuk menghasilkan inovasi dan sebagainya. Jadi untuk sains dan teknologi pula lebih kepada pengenalan sains dan teknologi. Jadi pada masa kini, zaman teknologi yang sangat canggih dan moden, jadi kita sedikit sebanyak perlu terapkan unsur-unsur sains dan teknologi supaya mereka ini tidak ketinggalan zaman, kerana zaman kini memang zaman moden. Jadi mereka pun perlu tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan sains dan teknologi ini. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan objektif kajian, objektif artikel yang ditulis ini. Jadi yang pertama ialah meneliti bagaimana pendekatan bermain digunakan dalam pengajaran bahasa dan literasi prasekolah. Jadi banyak cara yang digunakan, banyak permainan yang digunakan dalam pengajaran bahasa literasi di prasekolah ini. Jadi artikel ini akan meneliti satu persatu berkaitan dengan permainan-permainan tersebut. Jadi yang kedua ialah mengenal pasti peranan guru dalam merancang dan melaksanakan aktiviti bermain. Jadi peranan guru ni sebenarnya sangat penting, kerana guru ni perlu merancang dan melaksanakan aktiviti bermain supaya kanak-kanak ini sentiasa suka, sentiasa seronok untuk bermain. Jadi guru-guru ni perlu merancang terlebih dahulu supaya masuk ke kelas, dan ini penting supaya aktiviti bermain itu dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh kanak-kanak. Dan akhir sekali menganalisis kesan pendekatan bermain terhadap penguasaan bahasa dan literasi murid. Ini lebih kepada refleksi bagaimana bermain permainan ini mampu meningkatkan penguasaan bahasa dan literasi murid. Kita nak lihat bagaimana bermain ini, bagaimana murid-murid ini dapat menguasai ataupun tidak bahasa dan literasi selepas permainan-permainan yang kita telah dedahkan sepanjang sesi persekolahan. Seterusnya, kita beralih ke dapatan dan kaedah kajian. Kajian ini bersifat kualitatif, di mana penulis menggunakan pemerhatian di dalam kelas di prasekolah, temu bual dengan guru-guru di prasekolah, dan analisis dokumen seperti rancangan pengajaran harian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana guru mengaplikasikan aktiviti bermain dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam kelas, iaitu lebih mudah difahami, PDPC. Seterusnya, antara hasil utama kajian yang diperolehi oleh penulis termasuklah pendekatan bermain meningkatkan tumpuan dan minat murid. Hal ini kerana kanak-kanak lebih bersemangat dan aktif dalam aktiviti melibatkan permainan. Sebagai contoh, permainan teka bunyi huruf, kad imbasan atau main peranan yang membantu mereka mengingat huruf, bunyi, perataan dengan lebih baik. Selain itu, bermain memperkukuhkan kemahiran bahasa lisan, di mana murid banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan guru serta rakan-rakan. Aktiviti seperti bercerita, bermain pasar-pasaran atau bermain boneka merangsang penggunaan kosakata yang baharu. Seterusnya, bermain memupuk kemahiran literasi awal. Melalui aktiviti bermain, murid belajar mengenal huruf, membunyi suku kata dan membaca perkataan-perkataan yang mudah. Pendekatan ini menggabungkan elemen visual, kinestetik dan auditori, menjadikan pembelajaran lebih menyeluruh. Akhir sekali,
Peranan guru sebagai fasilitator. Guru bukan sahaja mengajar secara terus di dalam kelas, tetapi merancang suasana bilik darjah yang lebih kondusif dan interaktif. Mereka perlu menggabungkan elemen bermain secara berstruktur supaya objektif pembelajaran masih tercapai walaupun dengan suasana yang sangat santai. Perbincangan. Penulis menegaskan bahawa bermain bukan semata-mata aktiviti hiburan, tetapi satu pendekatan pedagogi profesional yang diiktiraf dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kunci keberkesanan ialah keseimbangan antara keseronokan dan pencapaian objektif pembelajaran. Selain itu, kajian mendapati murid yang belajar melalui bermain menunjukkan kemahiran komunikasi yang lebih baik. Guru yang kreatif dan fleksibel lebih berjaya mengawal kelas dan menarik perhatian murid. Pendekatan bermain membantu membina emosi positif serta sosialisasi yang sihat dalam kalangan murid di sekolah. Kesimpulannya, artikel ini menyimpulkan bahawa pendekatan bermain sangat relevan dan berkesan dalam pengajaran bahasa dan literasi prasekolah. Ia bukan sahaja memperkukuh penguasaan bahasa tetapi juga mengembangkan kemahiran kognitif, sosial dan emosi kanak-kanak. Guru perlu diberi latihan dan sokongan supaya mampu merancang aktiviti bermain yang bermakna, bukan sekadar main kosong. Akhir sekali, penulis menegaskan bahawa pendekatan bermain selari dengan prinsip kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid dan berasaskan pengalaman menyeronokkan yang dapat dirasai oleh kanak-kanak. Okey, baiklah. Mari kita lihat apa itu kohesi dan koheren. Kohesi dan koheren ini merupakan elemen-elemen penting yang digunakan di dalam penulisan akademik untuk meneliti bagaimana penulisan akademik baik atau tidak, ada kualiti atau tidak dan sebagainya. Jadi untuk kohesi adalah hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Jadi ia lebih kurang merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan dan keutuhan. Jadi untuk koheren pula lebih kepada kesinambungan atau keterikatan antara idea-idea dalam sesuatu wacana atau teks agar mudah difahami secara keseluruhan. Sekarang kita akan masuk kepada contoh kohesi dalam artikel. Sebelum itu, apa yang kita dapat fahami mengenai kohesi dalam artikel? Kohesi dalam artikel merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan idea, ayat dan perenggan dalam sesuatu penulisan supaya keseluruhan teks nampak bersatu dan mudah difahami. Dengan kata lain, kohesi memastikan setiap bahagian dalam artikel melekat antara satu sama lain dengan baik. Contoh yang pertama ialah pelbagai struktur ayat. Fokus utama proses pengajaran dan pembelajaran ialah berpusatkan kanak-kanak menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu bertema belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Contoh ini dapat dibaca pada muka surat pertama dalam artikel. Ayat ini menggabungkan ayat majmuk keterangan yang menunjukkan penulis menggunakan struktur ayat pelbagai bagi mengelakkan monoton dan menambah kejelasan makna. Hal ini dapat memastikan pembaca tidak merasa bosan dan menambahkan kefahaman yang dapat difahami oleh pembaca. Ciri kohesi yang dapat kita lihat ialah kepelbagaian struktur ayat membantu teks lebih lancar dan mudah difahami. Contoh yang kedua ialah penggunaan tanda baca yang betul. Melalui bermain, kanak-kanak belajar berkomunikasi
menyesuaikan diri dengan persekitaran, berinteraksi dengan rakan dan mengenali benda-benda di sekeliling mereka. Contoh ini dapat dibaca pada muka surat 5 di dalam artikel. Penggunaan tanda baca koma di antara senarai aspek perkembangan menunjukkan kawalan sintaksis dan struktur yang jelas. Koma juga digunakan untuk menjadikan bacaan lebih lancar. Ciri kohesinya ialah tanda baca digunakan dengan betul untuk memisahkan idea dalam senarai dan mengekalkan kefahaman ayat. Contoh yang terakhir bagi kohesi ialah perenggan dibina dengan baik. Aktiviti bermain adalah penting untuk perkembangan kanak-kanak dan kanak-kanak bermain dengan pelbagai cara. Melalui bermain, kanak-kanak berpeluang melakukan aktiviti yang bermakna yang dapat memupuk perkembangan bahasa, kognitif, sosial, emosi dan fizikal. Perenggan ini menunjukkan struktur perenggan yang lengkap, ayat utama, ayat penjelas dan ayat contoh. Dengan adanya perenggan ini juga, penulis dapat menunjukkan perkembangan isi. Perenggan membantu menunjukkan urutan pemikiran penulis daripada mula hingga akhir. Ciri kohesinya ialah susunan logik dalam perenggan memastikan kesinambungan idea yang baik. Okey, baiklah. Mari kita lihat contoh koheren yang ada dalam artikel yang kita telah bincangkan ini. Jadi yang pertama ialah idea yang disusun secara logik dan berurutan. Mari kita lihat contoh itu di muka surat 1, yang mana pakar dalam bidang perkembangan kanak-kanak percaya aktiviti bermain merangsang fungsi otak yang dapat memupuk perkembangan kognitif, sosial, emosi dan fizikal kanak-kanak. Jadi semasa bermain, kanak-kanak berinteraksi dengan rakan sebaya ataupun ahli kuasa melalui perbincangan dan soal jawab. Jadi ada dua ayat di situ dan dua ayat ini disusun daripada umum ke khusus. Maknanya bermula dengan pendapat pakar psikologi hingga memberi contoh apa yang dinyatakan oleh pakar tersebut, iaitu daripada umum kepada khusus atau spesifik. Jadi ciri yang koheren yang terlibat ialah susunan logik menjadikan hujah penulis mudah difahami dan menunjukkan kesinambungan idea yang jelas. Jadi penulis menyatakan pendapat pakar psikologi tersebut dan seterusnya penulis memberikan contoh apa yang dinyatakan oleh pakar tersebut, iaitu contohnya kanak-kanak berinteraksi dengan rakan sebaya ataupun dewasa melalui perbincangan dan soal jawab, dan itulah merupakan contoh spesifik ataupun khusus yang dinyatakan oleh pakar tersebut. Baiklah, yang kedua ialah idea disokong oleh bukti dan contoh. Jadi kita lihat di contoh di muka surat 4, iaitu apabila kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain semasa bermain, kanak-kanak belajar kemahiran sosial seperti bertolak ansur, bekerjasama dengan kongsi sesuatu. Smith 2010. Itu merupakan citasi yang telah diambil daripada pendapat orang lain, dan ini menunjukkan bahawa adanya bukti yang ditulis oleh penulis artikel ini supaya ia tidak berlakunya unsur plagiat. Jadi yang kedua ialah contoh. Kita lihat di situ, permainan sosial boleh berlaku dengan kumpulan ataupun individu. Dan penulis menyatakan sebagai contoh, apabila kanak-kanak berinteraksi dengan rakannya dan bertanya ataupun meminjam alat permainan, walaupun kanak-kanak tersebut tidak bermain dengan rakannya itu, tetapi akan berlaku juga interaksi sesama mereka. Dan ini merupakan contoh yang telah ditulis oleh penulis artikel ini yang menunjukkan bahawa idea-idea yang telah diterangkan, iaitu permainan sosial boleh berlaku dengan kumpulan atau individu. Jadi penulis telah memberikan contoh kepada idea yang telah ditulis itu. Jadi idea yang dikumpulkan oleh penulis ini disokong oleh bukti dan contoh supaya mudah difahami oleh pembaca, dan pembaca boleh mengikut aliran pemikiran penulis tanpa kekeliruan kerana adanya bukti dan contoh yang telah ditulis oleh penulis artikel ini. Baiklah, akhir sekali ialah huraian mengikut idea utama. Jadi contohnya ialah kita boleh lihat di muka surat 5, iaitu permainan seperti dam, catur dan kad dan monopoli mengajar kanak-kanak bahawa setiap individu perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Permainan seperti ini dapat membantu kanak-kanak memahami konsep-konsep peraturan dan perlunya mematuhi undang-undang. Jadi perlunya mematuhi undang-undang merupakan ayat yang disokong
hujah utama bahawa pendekatan bermain mampu meningkatkan literasi dan segala integriti serta disiplin untuk mematuhi peraturan. Jadi contoh yang diberikan penulis mengukuhkan hujah teori dan menjadikan tulisan lebih meyakinkan. Ini sangat penting kerana sebagai kanak-kanak ini mereka perlu tahu bahawa peraturan ini sangat penting untuk dipatuhi. Mereka tidak boleh melanggar peraturan yang dah ditetapkan seperti dalam permainan. Jadi ini merupakan salah satu idea utama dalam KPSK, iaitu mengembangkan potensi murid dari segi kerohanian, yang mana mereka perlu bersikap jujur dan amanah untuk tidak melanggar peraturan yang ditetapkan. Jadi itulah salah satu contoh huraian mengikut idea utama dalam artikel ini, seperti yang dalam contoh KPSK yang telah saya terangkan seperti tadi. Seterusnya, kita masuk ke aplikasi kejelasan dalam menganalisis artikel. Aplikasi kejelasan dalam menganalisis artikel ini sering digunakan dalam kebanyakan artikel kerana isi yang disampaikan perlulah difahami dan mudah dibaca oleh pembaca. Jadi, dalam artikel ini saya akan mengupas sedikit sebanyak jenis-jenis aplikasi kejelasan dalam menganalisis artikel ini. Yang pertama, penggunaan bahasa yang mudah dan jelas. Sebagai contoh di muka surat 1 dalam artikel ini, bermain atau permainan ialah fitrah kanak-kanak. Ayat ini mudah, terus dan padat. Penulis menggunakan istilah yang biasa difahami tanpa jargon akademik berlebihan. Ia bermaksud penulis tidak menggunakan perkataan-perkataan bahasa Melayu yang sangat tinggi yang sering digunakan oleh cendekiawan-cendekiawan dan bangsawan. Istilah ini dapat difahami semua jenis peringkat, dari peringkat kanak-kanak hingga ke peringkat dewasa. Aplikasi kejelasan. Bahasa yang ringkas memudahkan pembaca, terutamanya pelajar dan guru prasekolah, faham maksud dengan cepat. Yang kedua, definisi konsep diberikan secara terang. Sebagai contoh di muka surat kedua dalam artikel, Developmentally Appropriate Practice DAP, ataupun amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Penulis jelas mentarifkan istilah teori DAP yang mungkin asing bagi pembaca. Hal ini bermaksud pembaca mungkin tidak tahu apa itu maksud DAP. Oleh itu, penulis memberitahu dan menjelaskan apa maksud DAP itu terlebih dahulu menerusi ayat tersebut. Aplikasi kejelasan. Pemberian definisi memastikan pembaca tak keliru tentang maksud konsep utama. Dan yang ketiga, penggunaan contoh untuk menjelaskan idea abstrak. Sebagai contoh dalam muka surat kelima dalam artikel ini, bangunan daripada blok bermain pasir dan mencipta bahan-bahan graf merupakan permainan konstruktif. Penulis memberi beberapa contoh permainan konstruktif seperti blok bermain pasir dan mencipta bahan-bahan graf. Hal ini kerana selepas penulis menerangkan teori variable dan Montessori, penulis memberi contoh sebenar aktiviti tersebut supaya pembaca dapat membayangkan suatu situasi tersebut dengan lebih jelas. Aplikasi kejelasan. Contoh konkret membantu pembaca faham konsep teori yang abstrak. Secara keseluruhannya, artikel ini bukan sahaja menunjukkan ciri-ciri penulisan akademik yang cemerlang, tetapi juga berjaya menonjolkan penulisan yang koheren dan jelas. Perkara ini dapat meningkatkan kefahaman tentang pentingnya bermain dalam pendidikan awal kanak-kanak.